Ini yang rakyat Malaysia tunggu kan? EV dari Pro 2 iaitu jenama kereta paling mampu milik. Jenama sebelah dah keluar, RM60,000 pun boleh dapat. Sekarang giliran QV. EV ini 100% ciptaan tempatan dengan kerjasama Magnus Tyre iaitu pasukan yang bina GR Supra bhai. Motor depan dari BYD, bateri LFP 52.5 kWh dari CATL. Hasilnya cukup gempak. Rupa pun lawa kemain. Ada warna ice blue dan caviar grey. Waktu cuba di sepang tempoh hari, boleh rasalah yang ini Pro 2 paling solid setakat ni. Laju pun laju, 204 PS, 285 Nm. Berat 1600 kg. 0 to 100 sepantas 7.5 saat. Top speed 165 km/jam. Material dalam kabin pun paling premium dalam sejarah Pro 2. Malah antara paling bagus untuk kereta RM80,000. Features tak payah cakap lah. Jari tak terkira betapa banyaknya yang first time ada pada Pro 2. Tempat duduk pun cemerlang. Cumanya kaki di bahagian belakang memang rasa tinggi sebab bateri EV dekat lantai. Satu lagi, sudut skrin infotainment rasa pelik sebab menghadap ke bawah. Dan kalau nak petik lagi, grafik cluster dan instrumen tak secantik jenama pesaing dan trim silver rasa terlalu plastik. Tapi ini saja yang kurang tentang QV. Yang lain agak bagus. Boleh rasa ini effort kau-kau dari Pro 2 untuk jaga ekosistem EV, dari membeli, kemudahan mengecas sampailah ke pulpusan bateri kelak. Maknanya resale value kereta terjamin dan bateri tak perlu kisah pun. Sewanya RM275 bulanan selama 9 tahun. Kalau perlu tukar, hanya ambil masa 30 minit di bengkel Pro 2 terpilih. Warranty pula lifetime. EV mampu milik RM80,000, 0 ke 100% cas di rumah AC 6.6 kWh 8 jam, cas DC 60 kWh 30 minit untuk 30 ke 80%. Okey tak? Jarak pandu 445 km NEDC. Macam. Cuba komen.